Assalamualaikum, WhatsApp, Telegram guys. Apa khabar? Salam edit 2 bulan, salam memory full. Kena siapkan juga. Kalau tidak, video lain pun sangkut ni tak edit lagi. Okey, setelah 4 jam berhempas pulas untuk perjalanan sejauh 12 kilo, akhirnya sampai juga kami di kawasan campsite ni. Elok siap pasang flysheet apa semua, tiba-tiba hujan. Kan bagus tu. Sampai mana-mana campsite, benda pertama wajib kau buat, pasang flysheet dulu, tempat berteduh ataupun shelter. Dah siap asal, ada yang dah bergerak menjalankan operasi masing-masing. Ada yang pergi pasang pukat, ada yang pergi menyelam. Ni tengah buat apa? Nak buat kayu api lah semua apa ni. Kiranya masing-masing ada function lah, termasuk aku sebagai cameraman. Ninja, cik sang pemburu nak tunjuk hasil apa buruan dia, tengok tu. Kemain action tu. Main besar. Senja pun dah melabuhkan tirai. Masa ni Chef Awal dengan Chef Ajan sedang beraksi menyiapkan makan malam kita orang. Tengok kemain meriah menu. Bak kata dia orang apa, bawa macam kuli makan macam raja. Macam tu lah lebih kurang dia orang punya tagline ni. Berselera masing-masing makan dengan hujan renyai-renyainya, dengan penat siang harinya tadi. Lepas tu memang masing-masing tidak awal lah malam ni. Pagi esoknya macam biasa, Chef Awel dan Chef Ajam beraksi menyiapkan sarapan untuk kita orang. Tengok awal pagi pun dah siap apa, ikan sungai goreng. Pocuk. Aduh, Awel. Apa ni dalam balut gulung. Apa tu seruk lah. Lepas dah siap sarapan, masing-masing pun bersiap lah pula nak pergi memburu ataupun pergi memancing lah, pergi cari lubuk-lubuk nak meranduk. Ni ada yang geng-geng basuh motor. Macam lah bila keluar nanti motor tu tak kotor balik kan. Tak habis-habis dengan ikan sungai. Tu tengok tu dia. Pagi tadi dah goreng, ni kita buat bakar-bakar pula. Yang ni masa lunch time, masing-masing dah balik dah ke sarang.
Puk lapor lah katakan. Satu empat leceh. Petangnya ada yang nak pergi meranduk, sambung mancing. Makan malam, chef Ajam juga yang bertugas malam ni. Entah dia masak apa selain goreng-goreng tu, aku pun dah lupa dah. Geng yang pergi keluar macam tadi pun dah balik. Lepas tu makan-makan, borak-borak kejap, tidur. Esok paginya ni kita orang dah nak gerak balik, so start kemas-kemas dan kita masak habis segala jenis menu yang kita bawa. Malas nak bawa balik kan, semua kita masak sekali. Duduk bau bau Maggi bau. Bau ambil mana kau tengok sana. Tu sungai dia. Bau naik tadi. Rasa dia dah kayak gini. Bau naik dia. Pergi. Oh. Dah siap makan, kita nak buat sesi bergambar kat tengah-tengah sungai. Jom kita turun bawa motor. I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered a name I thought I misheard. The sky was velvet, stitched with gold, and time was a secret never told. Dah siap sesi bergambar, mandi-mandi. Jom kita kemas-kemas, nak gerak balik dah. Okey dah guys, thank you lah buat sesiapa yang tengok sampai habis. Kita tengah plan yang akan datang lagi dah. Okey dah guys, deal, that's right. Assalamualaikum.